Ini dia Nobita and Doraemon. Kadang-kadang dalam hidup ni kita tak sangka satu perjalanan boleh rasa macam masuk dunia lain. Dari kampung yang dikelilingi gunung hijau dan tasik yang tenang sampai salji putih yang turun perlahan, suasana dia memang macam syurga dunia. Aku dengan isteri betul-betul tak jangka klip kali ni ada kejutan yang tak pernah kami bayangkan. Siapa sangka dekat Jepun ni aku boleh jumpa semula crush lama aku, Shizuka. Dan itu baru permulaan perjalanan kami. Ingin saya katakan, selamat datang ke Jepun. Alright, so korang, kita dah sampai dekat Toyama. So inilah pemandangan Toyama yang mungkin siapa tak pernah datang sini, inilah pemandangan dia. So perjalanan tadi daripada Hakuba sampai ke sini lebih kurang 3 jam lebih. Banyak berhenti lah sebab memang ngantuk. Dan sekarang dalam pukul apa? 5.43. So kita nak pergi nak check in dulu dan nak pergi cari makan. Katanya ada satu kedai restoran halal dekat sini. Hai, kita nak pergi makan India Muslim. Jom. 5 sampai ke 11. Tu. Alright, so korang, alhamdulillah aku ingatkan dekat area apa ni? Toyama. Dekat area Toyama kan tak ada halal food sebab kalau tengok dekat dalam group Road to Japan, diorang ada bagi tahu ada satu halal food tu dekat thank you. Okay, ingatkan apa ni, ada satu halal food tu, restoran tu dekat dalam bangunan CIC. Tapi bila aku dah pergi, owner tu sendiri bagi tahu, dia cakap utensil yang diguna tu ada campur sekali dengan babi. So secara automatik bukanlah halal. So yang dimasukkan halal tu adalah perkakas makanan tu sendiri memang patutnya bersih dan halal. So jadi kita cari lagi dekat dalam e-halal punya apps kan. So jumpa satu nama kedai tu Santoshi. So Santoshi kedai dia kedai India, tapi dia ada produk halal, which means produk-produk dia macam cakap apa, memang disembelih dengan elok semualah. So jom kita tengok apa yang ada kat sini. Wallahi kari dia rasa Southern India punya. Sebab aku nak pergi India, aku dah rasa macam mana orang India masak kari tu. Ini rasa dia. Sebab owner sini memang Southern India punya orang. Wih, Allah. Syukur ni Allah lagi. Allah tu Maha Pemurah. Kena mat. So korang, kalau nak tahu sini, pastikan korang pergi sewa hotel, mana-mana hotel lah, tapi yang dekat area Toyama. Dan nama kedai ni adalah Santoshi, Santoshi, Santoshi. So order benda yang sama, insyaAllah kau boleh rasa macam mana aku rasa sekarang. Okay, kita nak makan dulu. Jumpa lagi untuk next activity. So alhamdulillah kita orang dah settle makan, dah kenyang, bersyukur nikmat Allah bagi. So benda yang best kali ni juga berlaku tadi. Waktu tengah makan, datang 5 orang satu grup makan kat belakang kita orang. Mula sekali macam pelik tau, tengok macam campur. Ada yang
muka Melayu, ada yang muka memang Belanda, ada yang muka macam Arab-Arab Pakistan. Tapi bila kita tanya dia baru kita tahu diorang ni adalah cikgu yang mengajar kat sini. So sempat tadi aku berborak dengan diorang semua. Memang best, nanti aku tengok, aku share gambar kat korang. Oh ni best. Keren. Ada kat Switzerland sekarang. Alhamdulillah, selamat pagi. Hari keempat dekat Jepun. So korang, hari keempat kita dekat Toyama. Kita dah nak check out, kita nak pergi ke area Takayama pula. Cumanya malam tadi tak sempat lagi room tour. Sebab macam biasa kita keluar malam, balik keluar gelap, balik pun gelap. So kita ambil sedikit shot untuk view ataupun room tour sikit. So ni lah bilik yang ada dekat area Toyama. Ini bilik untuk dua orang lah. Tapi yang superb dia apa tau? Tandas. Tengok, tandas dia lengkap semua. Yang paling best, sabun dia dengan shampoo dia wangi gila. Tapi macam biasalah, kita orang Malaysia memang tak ada bidet. Dan aku tak faham, bilik besar macam ni, dia punya TV pun besar gila. So siap dengan microwave semualah. So kalau kau nak tahu mana hotel ni, kau boleh search nama hotel, Hotel Life Max Toyama. Tempat dia berdekatan dengan Lawson, berdekatan dengan tempat makan halal food lah kat sini. So korang boleh boleh turun jalan kaki je nak pergi restoran halal. Alright korang, so selepas kita check out tadi, kita nak pergi satu lagi tempat di mana nak tengok cerita yang biasa kita tengok dekat NTV 7. Ya, zaman kecil. Zaman kecil-kecil dulu. Pukul berapa? Pukul 7. So cerita tu adalah dua benda cerita. Semalam kita dah pergi satu tempat tu, iaitu Rumah Shinchan. Dan kedua adalah cerita Doraemon. So kita nak pergi tengok patung Doraemon kat sini. Nak. So korang, tempat dah semakin hampir dan kita excited gila. Ingat zaman-zaman kecil dulu. Inilah tempat mainan Nobita, Sunyo, Giant, Shizuka. Siapa lagi yang Pak O Shizuka tu, yang handsome tu. Yang terowong dia tu lagi. Tempat lepak dia pun ada. Jom. Tempat mainan dia. Tak sabar. Berebut weh kat tempat TV weh dulu. Toy, let your inner child free. So korang, ini dia Nobita and Doraemon. Bongok lah. Nobita, Doraemon, Shizuka. Tak tahulah adik Doraemon yang apa nama tu. Sunyo and Giant, the bully one. Bila kita berada di tempat kelahiran cerita Doraemon tu sendiri, memang mengimbau zaman kanak-kanak dulu. Pada korang yang nak rasa pengalaman dan perasaan yang kita orang rasa sekarang, pastikan korang datang ke Jepun dan datang ke tempat ini, rasai sendiri. Dari tempat Doraemon tadi atau taman permainan Doraemon, kita orang teruskan perjalanan pergi ke area Shogawayuren. Perjalanan mengambil masa sekitar 30 ke 45 minit dari tempat tadi. Kalau mengikut fokus, sepatutnya area Shogawayuren ni
dipenuhi dengan salji tebal. Tetapi nasib tidak menyebelahi kami. Walau bagaimanapun, kami tetap bersyukur dengan pemandangan yang dapat kami lihat pada waktu ini. Pemandangan yang cukup cantik, yang tenang dan semestinya susah untuk digambarkan jika anda tidak rasai sendiri pengalaman ini. Oi. Woi. 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 Buka. Ah, ya Allah. Alright guys, Assalamualaikum. Alhamdulillah kita orang dah sampai dekat area Takayama. So kita orang dah check in tadi hotel. So kita orang keluar seawal mungkin. Kita nak pergi ke Shinho Taka Roadway. So korang nak tengok Shinho Taka Roadway macam mana? Inilah keadaan dia sekarang. Sejuk sangat-sangat walaupun belum negatif. Dan kau tengok surrounding dia. So apa ada dekat Shinho Taka Roadway ni? Shinho Taka Roadway ni sama juga macam kita pergi Korea gitu. Kita nak pergi ke area Pyeongchang, kita nak naik sampai atas. So jom kita tengok macam mana pula view dekat sini. Tempat ataupun pemandangan yang anda semua lihat sekarang, ia adalah di pertengahan Shinho Taka Roadway. Perjalanan untuk naik terus ke puncak terpaksa diberhentikan disebabkan angin yang sangat-sangat kuat. Walau bagaimanapun, kami tetap teruja dan seronok sangat-sangat sebabkan pemandangan sepanjang perjalanan kami menuju ke area Shinho Taka Roadway ni. Alright korang, so alhamdulillah dah settle untuk hari keempat dekat hari keempat lah dekat area Takayama. So nak check in hotel, nak parking dulu. Korang tengok macam mana advance je parking dekat Jepun ni kan. Sebab aku tak pernah buat benda ni kat Malaysia, so macam teruja gila. So kita tengok Assalamualaikum. Malam keempat dekat area Takayama. So tadi
dah settle untuk aktiviti pagi. Malam ni free and easy. Geng yang ikut kita orang pun orang dah jalan sendiri. So kita orang pula nak pergi jalan-jalan dekat area sini, Vampira Hotel. Nak tengok apa yang ada dekat area Takayama ni. RM10. Kita kena bangun esok awal pagi. Mungkin kedai akan buka. Kita cuba ronda esok pula. Okay, semalam ni kita rehat. Okay. Shirakawa Gogu. Shirakawa Gogu pit liao. Pit dia apa? Ha? Pit betul tutup. Dengan awan. Tutup dengan awan nampak. Alhamdulillah, selamat pagi, bersyukur nikmat Allah. Hari kelima ataupun hari kedua terakhir untuk tim Singapura yang follow kita orang dekat Jepun untuk trip kali ni. So korang, hari kelima dekat Jepun, ke mana kita bawa dorang. Kali ni kita pergi ke area Shirakawa-go. So seawal 5 pagi tadi kita dah keluar daripada area Takayama, kita pergi ke area Shirakawa-go dan inilah pemandangan dia. So apa kita nak buat kat sini? So pemandangan dekat sini, pemandangan dekat sini memang lebih kepada orang kata kampung-kampung punya apa ni, surrounding lah. So pada siapa yang datang sini nak drive, tak risau, jangan takut, bawa je kereta, mudah dan selamat insya-Allah. Ikut hal limit, bawa dalam keadaan relax, santai, insya-Allah semua perjalanan dipermudahkan. Dan benda yang paling terkejut sebenarnya baru je berlaku malam tadi. Dalam pukul 2 atau 3 pagi kita orang dapat alert ada gempa bumi sekuat 7.8 magnitude gegaran macam itulah. So ada yang bertanya okey ke tidak. Alhamdulillah kita orang jauh daripada kawasan tu. So tak ada efek lah, tak ada yang kena. So apa-apa pun, pada siapa yang datang Jepun jangan takut, insya-Allah. Memang orang kata dekat Jepun biasa berlaku gegaran tu. Apa-apa pun kita nikmati pemandangan yang ada yang Allah bagi ni. Alhamdulillah. What we call as Nagoya. Organ. So tadi kita dah check in. Kita nak pergi check makan makanan halal dekat area
Dotonbori. So perjalanan daripada hotel lebih kurang setengah jam jalan kaki. Kalau naik kereta dah 5-6 minit lah. Cumanya tak naik kereta sebab parking susah kan. Parking dia susah. Alright, so korang tadi kita dah masuk kedai Figura ataupun ada orang panggil patung aksi kan, so ini pula kita masuk dekat kedai macam game konsol. So korang boleh tengok macam-macam ada kat sini. PSP, Nintendo DS, Nintendo apa ni, macam-macam lah. Dan yang paling penting jom, kawasan larangan masuk. Kawasan larangan masuk untuk bawah 18 tahun. So censored, tak boleh masuk dalam video kita. Hanya aku je boleh pergi. Sampai dah Glacoman. So tempat ni senang ke susah? Susah, dia menyorok bawah ni, bawah lagi. Dia suruh cari yang bawah, kita turun bawah. Sebenarnya tremak dia apa? Tremak dia tu, mi tarik depan. Mi tarik kat depan tu. Ya Allah, ya Tuhan. Pening dekat 1 jam berpusing-pusing kat sini tak mana. Orang duduk bawah ni. Putih lagi. So kita nak makan. So alhamdulillah kita dah sampai dekat Halal Wagyu Ramen and Vegan dekat area Osaka Dotonbori. So nak cakap kuat-kuat sangat tak boleh sebab sini ramai orang. So kita makan dulu, kita rasa dulu apa jadi kejadian dia. So this is our first time untuk kita makan Wagyu. Kita tengok apa jadi. So bismillah. Kita dah kasih mas. So kita ada Halal Wagyu Ramen. Harga dia lebih kurang dalam 2,300 2,400 macam tu. Dalam bentuk duit yen lah. So dalam duit Malaysia korang convert sendiri lah. Bismillahirrahmanirrahim. So first impression makan ni macam makan mi kari je. So ini macam makan mi kari. Mungkin rasa lain sikit lah. So dia ni macam dumpling kan, dumpling goreng. Makan, bismillahirrahmanirrahim. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. So first time nak rasa daging wagyu. Betul lah, mau cakap dia daging wagyu ni macam apa? Macam cair dalam mulut ni.
So tadi korang tengok proses korang buat apa ni, takoyaki kan. Dan kita pun sedia maklum yang takoyaki ni memang asal daripada Jepun. Kononnya tak tahulah betul atau tidak. So kita nak rasa betul tidak dia punya apa ni, makanan daripada negara asal sedap tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Alamak, jatuh. Belilah kat Malaysia, sama je rasa. Sama je, wallahi sama. Tak ada beza pun. Sekali lagi. Sama je. Kot kalau orang Malaysia nak buat ke apa ni, takoyaki letak rendang ke tak tahu kan. Cuba buat tak. I used to think I'm the problem, that I was way too sensitive, reacting way too much, until I realized we were different types, carrying a different triggers, scaring us to death. Oh, someday we will collide someplace where we can hide our space. Forget the world outside just for a while. Some way we will be fine, safe place, just you and I, always. I will wait for us to collide. I'll wait. Till I realized that I need you daily. But that's all days. Now that we see each other, can we slow down, start over? Dengan tibanya kami di area Osaka, maka berakhirlah part kedua trip Jepun untuk video kali ini. Nantikan part ketiga ataupun bahagian terakhir trip Jepun untuk kali ini di channel Couple Travelog. InsyaAllah subscribe, like, komen dan share sebagai tanda sokongan anda. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat pagi. Alhamdulillah, hari ke-6 kita nak hantar dah geng-geng Singapura balik ke negara asal diorang. So kita masih stay sini, tapi diorang nak balik dah sedih dah. Tim Singapura nak balik dah. Bye-bye. Bye. Thank you. Arigatou gozaimasu.